6 tips fokus dengar khutbah Jumaat. Pertama, pastikan tidur malam tu cukup. Kedua, elakkan makan berat tinggi kalori sebelum Jumaat. Ketiga, kalau sempat ambil power nap sekitar 20 minit sebelum ke masjid, cukup untuk segarkan otak. Keempat, boleh ambil kopi 10 minit sebelum masuk masjid, tapi tanpa gula atau kalori tambahan, sekadar bagi mata celik dan minda alert. Kelima, masa khutbah fokus cuba faham, analisa dan ingat poin utama untuk tulis atau ceritakan semula bila keluar masjid nanti. Dan keenam, kalau nampak jemaah sebelah terlelap, saling menegur dengan cara yang dibenarkan, tepuk perlahan untuk kejutkan, jangan bercakap. Lepas tu cadangkan tukar tempat dengan isyarat macam tu. Cara ni ada sandaran hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, apabila salah seorang kamu mengantuk ketika berada di dalam masjid pada hari Jumaat, hendaklah dia berpindah dari tempat duduknya ke tempat yang lain. Riwayat Abu Daud. Jemput kongsikan tips ini.